Alhamdulillah, Universiti Melaya pada tahun ini melalui Pusat Jaringan Masyarakat UM telah berjaya melaksanakan julung-julungnya perasmian UMCAS at Taiping. Sebenarnya Universiti Melaya mensasarkan jalinan komuniti yang baik di 222 kawasan parlimen yang memfokuskan pembangunan ekonomi, kualiti pendidikan, kelestarian alam sekitar dan juga pembangunan ekonomi. Di negeri ini terdapat 9 projek yang akan dilaksanakan, iaitu pembangunan di kaki Bukit Larut di bawah dana Kampung Akad Madani yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Kemudian di Kuala Sepetang kita ada juga 1 million trees yang mana dana itu disumbangkan oleh Yayasan Petronas. Kami juga mempunyai 4 projek di bawah Santuni Madani yang dikeluarkan dana tersebut di bawah Pusat Jaringan Masyarakat atau dikenali UMCAS, dan 2 projek di Zoo Taiping yang merupakan projek kualiti air dan juga haiwan angkat, iaitu 2 kucing angkat Universiti Melaya di bawah projek pendidikan kluster pendidikan Universiti Melaya. Kami berharap dengan adanya program seumpama ini, kita akan dapat merapatkan hubungan antara Universiti Melaya sebagai institusi pendidikan yang terulung di Malaysia bersama komuniti di seluruh Malaysia. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada pihak pentadbiran Universiti Melaya yang telah memberi kelulusan, memberi dana dan juga sokongan padu kepada kejayaan kepada program perasmian ini. Dan semoga kita akan melaksanakan lebih banyak lagi program seumpama ini demi kebajikan dan hubungan baik bersama masyarakat. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua staf Universiti Melaya, terutamanya Pusat Korporat dan juga Pusat Jaringan Masyarakat yang telah bertungkus lumus bekerjasama bersama juga dengan staf daripada Majlis Perbandaran Taiping dan YDP-nya yang memberikan sokongan padu. Tidak dilupakan juga pihak Zoo yang telah memberikan layanan yang sangat baik, dan alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan program hari ini dengan jayanya.